Assalamualaikum. Salam. Okay, nama teacher Tasha. Jadi sebelum tu teacher nak tanya, awak semua sihat hari ni? Sihat. Okay, dah makan? Dah. Okay, kita mulakan kelas dengan huruf vokal. Okay, teacher nak ajar pasal huruf vokal. Dekat tangan teacher ada 5 huruf vokal. Yang pertama ada huruf A. Yang kedua ada huruf E. Yang ketiga ada huruf I. Yang keempat ada huruf O. Yang kelima ada huruf Q. Okey, ni huruf-huruf dia. Kalau ada huruf mesti ada bunyi kan? Ya. Okey, huruf A bunyi dia macam mana? Betul. E. Huruf I. Huruf O. Huruf U. Okey. Kita dah belajar huruf bunyi dengan huruf dia. Okey. Teacher nak awak semua bangun. Kita bangun. Okey. Teacher nak buat 5 pergerakan mengikut huruf-huruf ni. Okey, huruf pertama ada huruf A. Kalau teacher suruh huruf A, awak kena bunyikan huruf A tu dengan pergerakan. Okey. Sebagai Macam mana tu cikgu? Macam mana? Dah faham. Cikgu macam mana? sebagai contoh ada huruf A kan? Ya. Kalau teacher cakap huruf A, bunyi dia A. Lepas tu awak kena tepuk tangan. Nak cuba? Okey, cuba huruf A. Pandai. Huruf E, bunyi dia E. Okey, pergerakan dia kena petik jari. Okey. Petik jari. Okey, nak cubalah. Okey. Huruf E. Pandai. Yeay. Lagi Okey. cikgu lagi. Seterusnya huruf I. Bunyi I macam mana? I. Okey, pergerakan dia adalah kena hentak kaki. Kaki. Macam tu ke? Sini ke? Betul macam tu. Okey. Lagi sekali huruf I. Salah lah cikgu, tadi cikgu cakap I. Oh, salah. Sorry. Huruf I. Pandai. Okey, huruf O. Bunyi dia O. Macam mana pergerakan dia cikgu? Gerakan dia kena berdiri. Berdiri. Okey. Huruf U. Bunyi dia macam mana? Pandai. Kalau huruf U, awak kena duduk. Duduk. Duduk kat kerusi awak, okey? Okey. Awak dah tahu kan? Nak ulang. Okey, kita ulang okey. Tapi ni secara rawak tau. Rawak tu apa cikgu? Secara random cikgu akan pilih je mana-mana. Awak ingat tak tadi pergerakan? Ingat. Okey. Kalau huruf E. Petik jari. Betul cikgu. Betul. Huruf U. Duduk. Kita orang dah duduk. Pandai. Okey, cikgu nak ulang balik. Huruf vokal ada berapa? 5. Ada 5. Okey, sebut satu-satu. A, E, I, O, U. Pandai. Okey, ni baru huruf Vokal. Okey, lepas ni cikgu akan serahkan kepada cikgu Yana untuk teruskan untuk huruf-huruf konsonan. Okey. Hai, saya Teacher Yana. Hai, teacher. Hai, okey. Tadi awak semua belajar tentang huruf apa? Vokal. Kat tangan teacher pun ada pegang huruf vokal. Mana nak tengok? Ni. Okey. Okey, kita sebut satu-satu, okey?
Yang ni, yang pertama huruf apa? A. Okey, yang kedua E. Yang ketiga I. Yang keempat O. Yang kelima. U. Jadi ini semua adalah huruf vokal. Huruf apa? Vokal. Okey, jadi sekarang teacher nak ajar kamu semua huruf konsonan pula. Nak belajar. Nak belajar tak? Nak. Okey. Huruf konsonan ni bermula daripada huruf B. Cuba sebut. B. Mari kita sebut satu-satu ikut dalam bulatan ni. Nak? Okey. Mula-mula huruf B. B. C. C. D. D. F. F. G. G. H. H. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Dan juga Z. Z. Jadi, ini semua adalah huruf konsonan. Huruf apa? Konsonan. Yang awak sebut A, E, I, O, U tadi huruf vokal. Vokal dan juga konsonan. Jadi, sekarang teacher nak awak semua nyanyi lagu ABC boleh? Boleh. Kita nyanyi sama-sama dengan teacher nak? Semangat betul. Jom kita nyanyi lagu ABC sama-sama. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Wah, pandainya. Itu semua adalah huruf A, B, C. Jadi sekarang teacher nak tanya pula. Semua huruf ni untuk apa? Boleh? Boleh. Okey, teacher nak tanya bermula daripada huruf B dulu. Agak-agak awak semua, B ni untuk apa? Bola. Selain daripada bola, Baju. baju lagi, Balang. balang. Batu, bolehlah. cikgu, batu. Batu. Okey. Sekarang teacher nak huruf L pula. Agak-agak awak semua, L ni untuk apa ya? Limau. Limau. Siapa sini suka makan limau? Saya. Bagus. Makan limau ni baik untuk kesihatan kita. Okey. Lepas tu teacher nak huruf S pula. S ni agak-agak apa ya? Sayur. S? Sayur. Sayur. Sabun. Sabun. Tasha tak makan sayur, cikgu. Siapa tak makan sayur tu? Tasha. Tak boleh. Sayur tu kita kena makan. Jangan makan jajan je. Sayur pun kena makan ya. Okey. Lepas tu teacher nak huruf mana lagi? C pula. Agak-agak apa yang bermula dengan huruf C? Cacing. Cacing. Lagi benda pula teacher nak benda. Cawan. Cawan. Hai cawan-cawan semua. Kawan-kawan bukan cawan-cawan. Jadi teacher nak apa ni? Huruf vokal pula. Okey, huruf vokal. A ni selain daripada ayam apa? Anjing. Arnab. Pandai. E pula selain daripada emak. Agak-agak apa E ni? Entahlah. Tak tahu lagi. Tak tahu. Entahlah, cikgu. Hari ni teacher nak ajar satu lagi perkataan baru ataupun benda barulah. Selain daripada emak, E ni kita boleh letakkan sebagai embun. Tahu tak embun tu apa? Tak tahu. Alah, embun tu yang pagi-pagi. Oh, yang sejuk tu ke cikgu? Ya, yang sejuk tu. Okey. Ai pula. Ai ni selain daripada ikan, apa lagi haiwan lain bermula dengan huruf I? Itik. Itik, pandainya.
ayam. Sekarang O pula. O ni selain daripada otak, apa lagi? Obor. Orang. Orang. Obor cikgu. Obor-obor tu apa? Tak tahu, kena sengat mati. Oh. Obor-obor tu adalah haiwan yang ada dalam lautan. Nanti kita pergi tengok ya. Okey, ni huruf U. Selain daripada ular, apa lagi yang kita temukan? Udang. Siapa sini tak makan udang? Saya. Teacher tak makan udang ni, awak semua makan. Bagus. Sekarang teacher nak ajar sikit je sebab selepas teacher ajar nanti, teacher ajar tentang menyebut suku kata. Jadi teacher nak bagi satu contoh lah. Contohnya, ni kan huruf konsonan. Ni kan huruf vokal. Okey. Kita nak sebut dua huruf tapi dengan suku kata. Contohnya huruf A. A teacher letak dekat A teacher letak dekat B. Jadi apa? Ba. Betul. Ba ni untuk apa ya? Baju. Pandai. Nanti nak belajar lebih lagi, belajar dengan teacher Alia, okey? Sekarang teacher nak awak semua menyanyi lagi satu lagu untuk teacher. Kita nyanyi sama-sama, boleh? Boleh. Kita nyanyi lagu A, E, I, O, U, boleh? Boleh. Okey. Sekarang kita nyanyi lagu A, E, I, O, U, okey? Sama-sama. 1, 2, 3. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, A, E, I, A, E, I, O, U. A bunyi ayam kok kok kok. I panggil emak emak. Hai ikan berenang di dalam kolam. Oh otak yang bijak, you ular membelit. Wah, pandainya awak semua nyanyi lagu A, I, O, U. Jadi hari ni awak semua belajar apa ya dengan teacher Yana? Belajar konsonan. Tadi dengan teacher Tasha belajar apa? Vokal. Apa beza vokal dengan konsonan ni? Konsonan banyak. Vokal Banyak. sikit. Vokal tadi ada berapa ya? 5. Cuba sebut lagi sekali. A, E, I, O, U. Okey, kita sebut lagi sekali boleh untuk konsonan nak bagi awak lebih faham lagi. Boleh? Boleh. Nanti senang nak mengeja dengan teacher apa tadi? Teacher Alia je tadi. Okey, kita sebut lagi sekali huruf-huruf dalam bulatan ni, okey? Cuba sebut ni huruf apa? B. Okey, cikgu bagi rawak ya. Cikgu tak bagi turutan dah. Sebab awak dah pandai kan? Okey, ni huruf apa? L. L. Ni? S. Ni? F. Ni bukan F lah. Ini huruf P. Oh. Yang ni pula huruf apa? V. V. Yang ni pula X. X. Mana lagi? Ini pula K. K. K ni awak rasa kenderaan tu untuk apa? Kereta. Siapa sini tadi datang naik kereta? Saya. Okey, nanti balik pun naik kereta lah ya. Ya, Balik. jalan kaki. Okey, jalan kaki. Jadi itu je daripada teacher. Lepas ni teacher nak bagi kat teacher Alia pula untuk ajar korang tentang menyebut suku kata. Okey, itu saja daripada teacher. Terima kasih. Hai, nama teacher Alia. Hari ni teacher nak ajar kamu menyebut suku kata. Okey, sebelum kita belajar, teacher nak remind kamu semua pasal apa yang teacher Yana dengan teacher Tasha dah ajar. Okey. Siapa pernah nampak benda ni? Ya, benda ni teacher Tasha dah pernah ajar. Awak rasa huruf-huruf ni huruf apa? Huruf vokal. Huruf vokal ni teacher Tasha pernah ajar. Apa je huruf-huruf vokal? Huruf-huruf vokal adalah huruf A, E,
I, U dan U. Okey, apa je kegunaan huruf vokal ni? Nanti kita belajar. Okey. Untuk yang ni, siapa pernah nampak? Ya, benda ni Teacher Yana pernah ajar. Teacher Yana ajar semua huruf konsonan yang ada dalam ni. Jadi, siapa masih ingat macam mana Teacher Yana ajar? Teacher Yana ajar dengan menggunakan lagu ABC dan juga lagu vokal iaitu A-E-I-O-U. Okey, hari ni sebelum mulakan pelajaran, teacher nak ajak kamu semua nyanyi lagu ABC sama-sama nak? Okey, jom. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Rasanya kalau nyanyi lagu ABC je macam kurang kan? Jadi jom kita nyanyi lagu vokal pula. A bunyi ayam kok kok kok. I panggil emak mak. I ikan berenang di dalam kolam. Otak yang bijak, you ular membelit. Okey, disebabkan awak semua terlalu pandai, hari ni teacher akan mulakan pelajaran teacher. Apa kata kalau kita start dengan huruf vokal A? Okey, semua dah tahu kan huruf vokal tu apa sahaja? Teacher ulang, okey? Huruf vokal itu huruf A, huruf E, I, O, U. Keseluruhan huruf vokal adalah 5. Okey, kita mulakan dengan huruf vokal A. Okey, dalam bulatan ni merupakan semua huruf konsonan. Huruf konsonan akan menjadi satu suku kata dengan diikuti adanya huruf vokal. Okey, seperti contoh B bertemu A, bunyi dia pa. Bunyi dia pa. Okey. Salah satu contoh pakaian yang boleh disebut ada suku kata ba adalah baju. Baju. Okey. Kalau C bertemu A, bunyi dia ca. Ca. Benda yang bermula dengan suku kata ca adalah cawan, cacing dan banyak lagi. Okey. Selepas tu kita nak guna huruf P lah. P kalau bertemu dengan huruf vokal A, dia sebutan dia adalah pa. Apa dia? Pa. Okey. Apa yang berkait dengan suku kata pa ya? Panas. Panas. Okey. Sekarang kita tukar dengan huruf vokal E. Huruf vokal E. Huruf vokal E akan digabungkan dengan B. B kalau digabungkan dengan huruf vokal E, dia akan jadi be atau be. Be, be. Be, be. Okey. Apa yang mula dengan suku kata be atau be ya? Beca. Beca adalah seperti basikal. K bertemu I, bunyi dia ke. Ke. Benda yang bermula dengan suku kata ke adalah kerusi. Kerusi. Okey. M bertemu dengan vokal I, bunyi dia me atau me. Me, me. Me, me. Me. Warna apa yang bermula dengan suku kata me ya? Me ke me?
Merah. Merah bermula dengan suku kata me. Jadi S kalau bertemu dengan vokal E jadi se. Jadi se. Se dalam benda apa ya? Seluar. Ya, seluar yang awak pakai. Seterusnya kita menggunakan dengan vokal I. Vokal I. Vokal I. P bertemu dengan vokal I akan jadi P. P. Apa buah-buahan yang bermula dengan suku kata P ya? Pisang. Pisang. Wah, sedapnya. S kalau berjumpa dengan huruf vokal I dia jadi C. C. Barang apa yang bermula dengan suku kata C? Sikat. Sikat. Okey. B kalau bertemu dengan vokal I dia akan jadi B. B. Apa yang bermula dengan suku kata B? Bibik. Bising. Dan banyak lagi. Okey. Sekarang kita akan mula dengan kita tukar dengan vokal O. Vokal O. Sorry, O. Okey, sekarang B bertemu dengan huruf vokal O, dia jadi bo. Dia jadi bo. Okey, apa je suku kata yang berkaitan dengan bo? Bola, bocor dan banyak lagi. Kalau huruf Y bertemu O, bunyi dia yo. Bunyi dia yo. Okey, apa barang yang bermula dengan suku kata yo? Yo-yo. Yo-yo. Jadi S kalau bertemu dengan vokal O, dia akan jadi so. So. Okey. Haiwan apa yang bermula dengan suku kata so? Sotong. Apa dia? Sotong. Sekarang kita akan beralih dekat huruf vokal yang terakhir, iaitu huruf U. Jika bertemu dengan huruf vokal U, akan keluar perkataan ku. Apa dia? Ku. Haiwan apa yang bermula dengan suku kata ku? Kucing. Apa dia? Kucing. Okey, sekarang R bertemu dengan huruf U akan jadi ru. Haiwan apa yang ada suku kata ru? Rusa. Okey, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih semua. Jadi sekejap lagi teacher akan paskan kepada teacher Alia untuk terangkan semula apa yang awak semua belajar hari ini. Terima kasih. Hai semua, nama Cikgu Alia Maisara. Hari ini cikgu nak ulang balik apa Cikgu Tasha, Cikgu Yana, Cikgu Alia tadi ajar kat kamu semua. Cikgu Natasha tadi ajar apa? Huruf vokal dan gerak-gerak. Huruf vokal yang mana? Yang bulat ni ke ataupun yang ni? Yang kat kecil-kecil tu. Betul. Huruf vokal ada berapa? 5. Cuba sebut. A, E, I, O, U. Cikgu Tasha tadi ada buat pergerakan kan? Ya. Huruf A pergerakan yang macam mana? Tepuk tangan. Betul. Huruf E, petik jari.
Huruf I. I letak kaki. Letak kaki. Huruf O. O berdiri. Huruf U pula. Duduk. Bagus. Cikgu Yana tadi ajar apa? Huruf konsonan. Huruf konsonan ada apa je? B, M, F, Z. Betul. Cikgu nak sebut lagi sekali. Jom sebut huruf konsonan sama-sama. Boleh? Boleh. B, B, C, C, D, D, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Z. Lepas tu Cikgu Alia tadi ajar apa? Sebut kata. Suku kata. B bertemu A jadi apa? Ba, C bertemu A. ca, G bertemu A. ga, Pandai. H bertemu U. hu, J bertemu U. ju, N bertemu U. nu, Betul. R bertemu O. ro, S bertemu O. so, Y bertemu O. yo, Betul. Ni I pula. P bertemu I. P, M bertemu I. mi, C bertemu I. ce, K bertemu I. ke, Bagus. Contoh B bertemu A jadi ba, cuba sebut. ba, Ba. Benda huruf B ba apa? baju, Bagus, pandai. Okey, sekarang ni cikgu nak akhirkan pembelajaran kita ni dengan nyanyian ABC. Nak tak nyanyi? Nak. Jom nyanyi sama-sama. Okey, 1, 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Best tak belajar hari ni? Best. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Itu sahaja daripada kami semua.